Abang order biar rebus tadi Okey, terima kasih. Makan bang, tak makan Okey. Makan, makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya bang. Lagi apa lagi? Ada? Nak apa bang? 2 makan. Nak makan Ha. Boleh. Makan sini ke makan kat rumah? Makan sini bang. Makan sini, boleh. Toge semua nak Boleh. Makan mi kuning bang Mi kuning. Kalau mi halus tak kena sangat. Okey. Aku nak jual ni. Mi kuning lah. Jangan minta mi halus. Makan sini bang Makan sini. Ya. Ni dalam kuah ni ada tetel bang. Nampak? Siapa yang kaki siapa yang ada kaki-kaki tetel ni boleh makan. Kau buat sendiri bang Buat sendiri bang. Pagi-pagi bangun tidur buat sendiri bang. Sini satu berapa ringgit? Mi rebus? Mi rebus tu RM7 bang. RM7 ada tetel Ya, RM7 ada tetel bang. Tapi telur separuh. Ya. Okey rebus. Toge Ni toge dia. Abang makan toge semua makan Makan. Mantap. Telur kita bagi separuh. Telur separuh. Okey. Kita pakai grade tukar-tukar lah. Kadang A, kadang B. Tengok kadang tak ada stok. Okey, ni bawang goreng dia. Begini je kita jual RM7. Tengok. Kalau siapa nak extra boleh bagi. Okey. Okey, Siap bang, siap. rebus. Settle. Itu saja. Boleh tu bang Boleh bang. Bang saya punya sate 15 campur. 15 campur-campur Ayam lembu kambing Boleh. 15 campur-campur makan. Bukan sate kira sana sebatang. Ayam RM1.2, lembu kambing RM1.3. Tapi kambing ni kita tak buat banyak. Dalam satu hari 200-300 je habis-habis. Abang sini niaga hari-hari Berniaga hari-hari Selasa je tu. Tak tutup. Buka kau apa sini? Start pukul 5.30 sampai pukul 11. Tapi kadang-kadang tak sampai pukul 11. Kadang sampai awal tak awal. Tapi memang kambing dengan lembu bicaan tinggi lah kat sini. Laku habis lah. Yang ni kambing, ni ayam dengan lembu. Kuah tu jari dulu pagi Ni abang sate bang Okay. Air tak hidup. Air tak minum. Air kopi o ais. Kopi o ais satu.